Bisnes 6 yang Ustaz akan ajarkan ialah bagaimana bisnes 6 ni yang kita boleh gunakan dia sebagai untuk rawatan dan juga untuk seberguna. Salah satu ialah yang mana yang tidak ada pada perguruan lain ialah bagaimana bila kita baca bisnes 6 kita akan rajahkan di tapak tangan kita, tangan kiri kita ni, yang mana tangan kiri kita akan jadi satu energi, mempunyai satu energi untuk lakukan penyembuhan ke atas tempat mana yang sakit. Bahkan juga boleh digunakan juga untuk sebagai pertahanan diri. Kalau contohnya berlaku di Kelantan satu hari satu perempuan orang baling pisau kat dia. Ni budak sekolah tingkatan 5, orang baling pisau dia tanpa dia sedar tu dia gunakan tangan kiri dia tu, tangan kiri yang telah dirajahkan dengan bisnes, dia tahan tu pisau tu datang depan dia, terus pisau tu jatuh berhenti, tidak dapat menembusi kita kata lingkaran-lingkaran yang ada daripada energi daripada bisnes 6 tadi. Ini insya-Allah Ustaz akan kongsikan pada tuan-tuan semua yang jarang ada yang Ustaz bagi pada orang lain, mereka hanya anak murid Ustaz saja, insya-Allah.